Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen Arabic Lesson kali ini saya akan ajarkan kamu semua iaitu na'at ataupun sifah. Okey, untuk kelas hari ini saya akan ajarkan kamu semua apa maksud na'at dan bagaimana cara menggunakannya. Okey, dalam bahasa Arab na'at bermaksud kata adjektif, iaitu suatu isim yang menerangkan sifat bagi isim yang datang sebelumnya. Okey, sebagai contoh yang saya boleh bagi ialah rajulun tawilun, seorang lelaki yang tinggi. Maka rajulun di situ ialah man'ut, iaitu kata nama yang disifatkan. Adapun tawilun iaitu panjang, ialah sifat bagi lelaki. Okey, dalam na'at terbahagi kepada tiga aspek, iaitu na'at mesti ikut man'ut. Yang pertamanya ialah dari segi jenis, iaitu muzakkar dan muannas. Yang keduanya ialah bilangan, sama ada mufrad, musanna ataupun jamak. Dan yang terakhirnya ialah daripada segi i'rab, sama ada ialah marfu', mansub ataupun majrur. Bahagian kedua pula saya akan menerangkan tentang jenis-jenis na'at. Dalam nahwu Arab, na'at dibahagikan kepada dua. Yang pertamanya ialah na'at hakiki, sifat yang memang merujuk kepada isim secara langsung. Sebagai contohnya ialah kitabun jadidun, buku yang baru. Maka na'at jadidun menerangkan kitabun. Okey, untuk jenis yang keduanya ialah na'at sababi. Na'at sababi ialah sifat yang merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan isim, tetapi bukan isim itu sendiri. Sebagai contohnya ialah rajulun thayyibatun ummuhu, lelaki yang baik, yang ibunya baik. Jadi na'at thayyibah merujuk kepada ummuhu, bukanlah rajulun secara langsung. Okey, dalam na'at sababi, na'at akan ikut isim selepas dari segi gender ataupun bilangan. Untuk bahagian yang ketiga pula ialah aplikasi dalam ayat. Jadi kita akan tengok beberapa contoh yang saya boleh bagi. Yang pertamanya ialah haza baitun jamilun, ini rumah yang cantik. Contoh yang kedua pula ialah ashrabu ma'an baridan, saya minum air yang sejuk. Okey, ma'an iaitu air, baridan ialah sejuk. Jadi na'at dalam bentuk mansub kerana dia berada di kedudukan maf'ul bih ataupun objek. Yang ketiganya ialah safartu ma'a ustazin kabirin, saya telah bermusafir bersama guru yang tua. Jadi di sini ialah isim majrur, na'at juga mesti majrur. Kesimpulannya, na'at mesti ikut man'ut dalam empat aspek utama. Yang pertamanya ialah jenis, iaitu gender lah, bilangan, i'rab iaitu kedudukan dalam ayat, dan yang terakhirnya ialah ketentuan, iaitu makrifah ataupun nakirah. Alhamdulillah, kita selesai sudah belajar iaitu kata adjektif. Dalam bahasa Arabnya ialah na'at ataupun sifat. Jadi jangan lupa ulang kaji dan bina ayat sendiri di rumah. Jika anda berminat dengan video ini, sila tekan follow, like and share. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.